munajat, panggil Tuhan. Jika kalau kita panggil orang, kita panggil dengan mulut. Mak. Sampai dia minum. Ya. Dengan Tuhan, Tuhan kena panggil dengan hati. Dia kena panggil dari dalam. Dia kena panggil dari dalam. Allah. Dari dalam. Allah tu panggil dari dalam. Tanpa suara. Panggil Allah. Dalam. Mulut tak ada lagi. Dalam. Salah senang. Jadi bila kita panggil dia menyahut, mahal. No? Bila kita panggil dia, dia jawab, bahasanya ialah ayat mata. Faham? Bahasa dia ialah ayat mata. Waktu tu subhanallah, mulut tak ada kata-kata, tapi yang ada hanyalah ayat mata. Itulah waktu yang dipanggil waktu munajat. Maka sebab itu bahagia kita di dunia, syurga